tiba-tiba hari cuti, hari kebangsaan tutup, mana tak payah dah pergi. Ini sangat membantu. Katalah nak pergi, oh kita nak, baiklah kita buat family gathering, ramai-ramai pergi, ada nombor telefon, boleh buat reservation. Halo, saya nak datang ya 40 orang, sediakan meja, tutup kedai, jangan bagi orang lain masuk. Peniaga pun suka. Okey cikgu, episod yang sebelum-sebelum ni cikgu yang banyak bercerita kepada saya kan. Tapi kali ni saya yang nak cerita kat cikgu. Oh, terbalik pula. Tapi lebih kepada saya nak ajar cikgu satu trik ni. Oh, dia pula ajar kita. Tapi saya rasa trik ni mungkinlah cikgu sendiri pun tak tahu, sebab saya pun baru tahu. Tak apa, kita dengar cerita dia. Okey, ceritanya last month saya ada pergi trip lah dengan husband saya. Sebelum cikgu tanya di mana, dia consider dirahsiakan. Oh, rahsia sungguh. Okey, jadinya masa, tapi lokasi bukan ceritanya lah. Dan tempat yang baru lah. Tempat yang baru. Saya pun macam memang first time kita orang pergi kat situ. First of all, orang pergi coffee, cari coffee lah. Dah sampai hotel, dah check in apa semua, dah petang dah. Okey, kat sini lah husband saya ada satu trik ni. Trik dia adalah, dia pergi kat Google, dia cari cafe near me. Cafe near me. Keluar cikgu. Semua kafe yang berdekatan nearby our hotel pun keluar. Siap keluar yang 500 meter, 600 meter. So kita orang ambil yang paling dekat lah. Okay, tapi dah nak balik hotel ni, tengah jalan-jalan nak balik hotel, tiba-tiba saya nampak satu kafe ni viral kat TikTok. Selalu keluar FYP saya. Tapi tak ada pula dekat yang masa saya tengah search nak cari kedai kopi ni. Dah balik tu baru ternampak. Dah balik ada ni rupanya. Tak, memang dah pergi yang tu dah. Sebab review kat TikTok pun saya tengok macam ramai yang kata okey lah kopi dia. Tapi tak ada. So kita orang pun tak pergilah. Kita orang pun dah dapat kopi dah hari tu. So we just went back to the hotel lah. Jadi tahu tak kenapa boleh jadi macam tu? Tak tahu. Sebenarnya saya lagi tahu. Saya yang mengajar. Saya ajar usahawan ni. So cikgu tahulah yang Yumi trik tu. Cikgu tahu lah. Tahu sangat-sangat. Mana saya ajar usahawan. Saya baru bangga. Tak apa. Ni saya pula nak bangga. Okey. Dekat situ kita nampak sebenarnya mungkin yang viral tu dia tak register Google Business Profile. Google Business Profile? Ya. Okay. Google Business Profile adalah satu platform yang membolehkan perniagaan ni ada dalam Google Maps. Beza dengan laman web. Sebab saya perasan yang kafe yang saya pergi tu laman web lah tu. Laman web ada. Tapi Google Business Profile tak ada. Jadi mungkin sebab itulah dia sekadar laman web. Sebenarnya laman web saja tak cukup untuk menjadikan dia ada dalam Google punya search untuk location. Dia perlu ada satu function, sebab dalam Google Business Profile dia akan pinpoint location premise dia. Itu kelebihan utama. Bahkan dalam situ maklumat dia lengkap semua, ada buka jam berapa, alamat dia dekat mana, nombor telefon dia siapa. Semua dia boleh linkkan. Malah banyak lagi maklumat yang lain membolehkan. Itulah husband tu cari. Dia cari jumpa, near me, location 500, 1 km, 1.3, 2 km, semua ada kan. Semua keluar, betul. And then saya perasan ada keluar Opens Now. So kita orang pergi yang Opens Now lah. Opens Now. Jadi kita tu macam cikgu cakap tadi pasal Google Business Profile kan, and two different benda yang berbeza dengan nama web kan. Jadi kalau kedai kopi yang saya cakap viral tadi tu, dia dah ada nama web. Macam mana cara nak buat Google Business Profile ni? Sebenarnya nak buka Google Business Profile ni mudah je, tak susah pun. Yang penting dia kena ada akaun Google. Tapi semua ada akaun Google. Betul. Kalau tak, macam mana kita boleh pakai handphone ni? Betul. Email kita kebanyakannya semuanya Google, terutamanya orang yang guna Android. Jadi dia automatik, memang dia wajib confirm ada akaun Google. Sebab bila dia ada Android, dia just buka dekat phone dia, buka ke apps, iaitu dipanggil Google Maps. Google Maps, lepas tu dia pinpoint location kedai dia yang dia nak daftarkan. Dah akan keluar satu satu option drop down. Dia pilih add a new business, add my business, add business. So dia tekan, akan keluar pula form yang dia kena isi. So dia isi je form tu.
Isi je form tu dalam, kalau dia jenis lambat berfikir mungkin ambil setengah jam, ataupun dia cepat nak isi 15 minit pun dah settle. Tapi cikgu, okey, form tu apa maklumat yang diperlukan untuk isi form ni? Biasalah, pertama tanya nama kedai. Yalah. Nama kedai, biasanya orang dah ada nama kedai apa yang popular. Jadi letaklah nama kedai, kemudian dia letakkan dia punya alamat. Alamat, lepas tu dia Google akan minta confirmkan alamat ni atas location pin point location yang mana satu betul atau tidak. Kalau tak betul, dia boleh tekan adjust dan tarik sendiri ke betul-betul tepat ke lokasi yang sebenar. Sebab Google mana tahu sebenarnya alamat tu kalau tulis nombor berapa kat mana. Jadi dia perlukan juga kita nyatakan, tunjukkan sebenar location tu kat mana, dan juga operating hour, buka sehingga jam berapa, dan juga nombor telefon dan juga maklumat lain. Termasuklah boleh masukkan juga laman web yang kita ada dalam Google Business Profile tu. Cikgu tadi cikgu cakap yang pasal pinpoint kan. Saya Yeah. macam bagus kan, macam memang berguna that feature tu, especially dekat kedai yang macam kedai lot kan. Ya. Sebab yelah kedai lot kan kedai banyak-banyak. So kalau kita boleh pinpoint direct tu kedai kita, pelanggan nak datang pun terus Betul. datang ke kedai kita. Ini sangat-sangat memanggil orang yang baru datang. Contohnya Anis baru pergi kawasan tu, tak tahu, saudara pun tak ada, apa pun tak ada, siapa nak tunjuk, nak kat mana yang kedai best ni, kopi kat mana. Betul. Jadi sebab orang tak tahu apa-apa itu, dia akan rely apa yang ada maklumat dalam Google. Saya teringat tau yang masa saya dengan husband nak pilih nak pergi kedai mana tu, husband saya pilih kedai yang rating yang paling tinggi, dan tu kita orang ambil yang 4.9 kalau tak silap dulu. Betul, rating tu juga membantu. Rating tu tadi saya cerita. Cikgu tahu juga pasal rating. Tahu, saya yang mengajar. Saya nak bangga kali kedua. Tak apa, saya pun bangga kali kedua juga. Jadi kat sini sebenarnya bukan sekadar maklumat yang pengusaha pemilik premis saja yang dah isi. Dia dah isi maklumat dia supaya pelanggan datang. Pelanggan datang, pelanggan boleh buat review. Dia boleh komen, sini kopi dia sedap, environment dia cantik. Ni yang buat saya teringat cikgu. Masa kita orang nak bayar kedai kopi yang kita orang baru pergi tu, nak pergi kat cashier lah. Lepas tu cashier dia macam offer kita orang satu voucher ni. Dia cakap, okay, voucher ni kalau you guys datang next time, boleh dapat kopi free, buy one free one, dia cakap. Tapi dia letak syarat, dia cakap tapi kena letak leave a review dekat Google. Leave a review. Memang dia bijak. Bijak. Saya pun bijak sebab saya masukkan tak sampai 5 minit. 5 minit saya dah dapat buy one free one. Kemas. Dia bijak, you bijak. You bijak sebab dapat kopi, dia bijak sebab dengan hanya voucher one cup coffee tu, kan yang baru tu, dia mendapatkan satu review yang benda ni akan menaikkan lagi rating atau menaikkan lagi dia punya visibility atau populariti bisnes itu dalam Google. Tu yang berbalik kenapa rating yang saya perasan rating yang kedai yang tinggi-tinggi yang kat atas kan. Penting, itu pentingnya sebab dia nak kumpulkan berapa ramai orang review. Lagi ramai yang review, lagi tinggi dia punya visibility. Cikgu tadi cikgu ada sebut yang Google Business Profile ni bagus untuk pelanggan yang baru kan. Sebenarnya bukan sekadar untuk pelanggan baru je. Pelanggan lama pun still rely on Google Business Profile. Macam mana? Katalah dia nak pergi dekat tepi laut, nak makan ikan bakar kat Port Dickson. Lepas tu Cikgu Anis 9 ayo. Lepas tu nak bergerak ada Kuala Lumpur, sampai ke sana ambil masa dalam 2 jam. Kalau dia tak check pergi-pergi sampai-sampai dia tengok tutup, tak ke duit minyak habis. Penat lagi kan. Dekat sinilah pentingnya pelanggan yang dah sedia ada tu, yang pelanggan lama ni, dia boleh buka balik Google Business Profile orang tu, tengok dalam Google Map. Biasanya dia nampak operation hari ni ada. Jadi dia nampak ada, boleh dah pergi. Tiba-tiba hari cuti, hari kebangsaan, tutup bos, mana tak payah dah pergi. Ini sangat membantu. Malah bahkan katalah nak pergi, kita nak, marilah kita buat family gathering, ramai-ramai pergi. Booking untuk 40. Macam mana dia buat? Ada nombor telefon. Boleh calling boleh buat reservation.
Hello, saya nak datang 40 orang, sediakan meja, tutup kedai, jangan bagi orang lain masuk. Boleh. Peniaga pun suka. Peniaga pun suka. Seronok dia kan. Tapi itulah cikgu, kadang-kadang sebab kedai tu kita dah selalu pergi, lagi-lagi macam kalau 30 minit kan. Takkanlah kedai yang dah pergi everyday, breakfast everyday kita nak check kan. Tapi saya pernah kena macam cikgu kena tu. Kedai tu memang dah kita, I dah dengan Mahazul selalu breakfast, tiba pergi hari tu tutup. Sebab so mungkin saya boleh praktiskan lah apa yang cikgu praktiskan kan. Check dulu, kena buka ke tak, buka pukul berapa, semua kan. Kalau dekat tak apalah. Kalau 2 jam, kalau Port Jason, dia dah jadi cerita lain. Jadi untuk peniaga di luar sana yang masih belum ada Google Business Profile tapi dah ada laman web, boleh dapatkan segera anda punya Google Business Profile di mendaftar dalam Google Maps ataupun business.google.com secara percuma sahaja, dan jangan lupa untuk hubungkan Google Business Profile anda ke laman web.my. Bertemu lagi di episod seterusnya. Bye bye.